Ini buat kerja airport duty. Sajalah halalang dah sampai balik Malaysia. Cuma nak tunjuk airport duty ni, nak sambut jemaah balik, apa yang kami bagi. Dia dalam perjalanan ni, benda yang paling menyimpan memori ni adalah ni grup gambar-gambar kita buat dalam beg ni. Tengok dalam beg ni. Kami balik, kami ada 2 beg, satu warna hijau, satu warna putih. Warna hijau waktu pi tu kita bagi Buddhis. Waktu balik ni kita bagi putih. Sebab apa? Dah balik beribadah suci. Macam bayi baru dilahirkan. Kita bagi ayat mereka dengan sepanjang kat sana dekat Mekah Madinah, benda apa ni dirindu ni. Yang ni yang kita bagi, memang tak bagi yang lain. Sebab itulah paling jemaah rindu. Mekah dengan Madinah ni tak ada makan pedas, tak ada makan ikan bilis, sambal belacan. Jadi balik Malaysia, benda first kali kita bagi benda ni. Sebab kita nak jemaah sabar turis khasa. Lepas tu baru nak cari nasi lemak, nasi kandak dan sebagainya. Okey, jadi tips juga kalau siapa nak pi, tak tahu nak bawa apa, boleh bawa juga roti macam tu supaya boleh ubat kita punya kerinduan dekat Malaysia. Okey, moga manfaat. Untuk travel agensi, bagilah frame dekat para jemaah sebagai kenang-kenangan supaya mereka boleh ingat dekat kita selalu. Okey. Jangan lupa like, komen dan share. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang. Dah banyak dah makcik. Terima kasih.